Salam PPD Beaufort bersama memacu landscape baharu pendidikan daerah Beaufort. Salam kasih sayang buat semua warga SK Tapuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Syukur alhamdulillah ya, pada tengah hari yang sangat menyengat panasnya nih, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama menjayakan kejohanan sukan tahunan SK Tapuli kali ke-15 pada hari ini. Beri tepukan untuk kita sendiri kerana telah berjaya melaksanakannya hasil kerjasama semua pihak. Tuan-tuan dan puan-puan, kejohanan sukan tahunan ini bukan sekadar pentas untuk anak-anak kita menunjukkan bakat dan kemampuan dalam bidang sukan, tetapi juga medan untuk membina semangat kesukanan, perpaduan dan kerjasama antara semua warga sekolah, ibu bapa dan komuniti. Saya amat berbangga sekali ya apabila melihat semangat dan usaha gigih guru-guru serta para ibu bapa khasnya yang siang dan malam bertungkus lumus menyiapkan hiasan rumah sukan masing-masing. Beri tepukan ya kepada para ibu bapa SK Tapuli yang begitu suportif menyokong apa jua program untuk sekolah kita. Pelbagai tema yang cuba diketengahkan bukan sahaja memperindahkan suasana, malah membawa mesej mendidik dan membentuk nilai murni dalam diri anak-anak kita. Inilah contoh terbaik semangat kerjasama dan kekitaan yang wajar kita kekalkan dalam setiap program sekolah. Terima kasih sekali lagi kepada yang terlibat. Beri tepukan yang gemuruh sekali lagi bagi tahun 2025 bagi penganjuran pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui kejohanan sukan ini juga kita dapat menyaksikan bagaimana hubungan erat antara pihak sekolah dan PIBG terus kukuh seiring dengan usaha membina sekolah yang cemerlang dalam semua aspek akademik, co-curriculum dan sahsia murid. Setiap aktiviti dan acara yang dipertandingkan hari ini bukan semata-mata untuk mencari kemenangan, tetapi lebih kepada membina persaingan sehat, semangat juang dan nilai sportif dalam kalangan murid, guru dan ibu bapa. Akhir kata, saya melakukan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua LJK pelaksana kejohanan sukan tahunan kali ke-15 dan semua pihak yang terlibat menjayakan kejohanan kali ini. Semoga semangat kesukanan dan kerjasama yang ditunjukkan akan terus subur dalam setiap program sekolah kita. Disebabkan ya semua murid, guru dan juga ibu bapa memberikan sokongan yang cukup padu untuk penganjuran kejohanan sukan kita pada kali ini. Ada hadiah untuk semua murid, ibu bapa dan juga guru ya. 13 hari bulan kita cuti peristiwa ya. Jadi itulah ya, hadiah istimewa kita untuk kali ini. Kita akan bercuti pada 13 Oktober pada hari Isnin. Jadi selamat beristirahat pada hari Isnin nanti dan kita akan kembali
semula bersekolah dan bertugas pada hari Selasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Mariani binti Alia, Guru Besar SK Takuli, atas ucapan alu-aluan itu tadi. Baik, kita ke acara kemuncak, iaitu acara peresmian. Bagi menyempurnakan peresmian Kejuaraan Sukan Tahunan Padang dan Balapan kali ke-15 SK Takuli untuk tahun 2025, Majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Syarul Nizam bin Marsidi yang diperlukan PBJ SK Takuli untuk menyempurnakan peresmian ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukan kepada para hadirin yang dihormati. Yang saya hormati Puan Mariana Alia, Guru Besar SK Takuli. Mariani. Barisan penolong guru kanan guru-guru SK Takuli, guru-guru yang dikasihi, para ibu bapa yang hadir, serta warga sekolah SK Takuli. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi. Dengan limpah kurnianya, kita berkesempatan berhibur pada pagi yang indah ini bagi merayakan Hari Sukan Sekolah yang saban tahun dinanti oleh warga sekolah. Hari Sukan bukanlah sekadar acara pertandingan antar rumah sukan. Ia adalah platform untuk kita memupuk semangat kesukanan, kerjasama, berpasukan, disiplin diri, dan yang paling penting mengukuhkan hubungan warga antara warga sekolah. Saya percaya sepanjang latihan dan persediaan yang telah dibuat oleh semua rumah sukan, banyak pelajaran telah diperolehi. Kita belajar erti pengorbanan, komitmen, dan ketabahan. Walaupun badan penat, semangat tetap kuat. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua peserta yang mengambil bahagian. Kepada yang menang, tahniah diucapkan. Dan kepada yang belum berjaya, anggaplah ini sebagai satu pengalaman dan batu loncatan untuk lebih berjaya pada masa akan datang. Yang penting, kita usaha dan berani mencoba. Tidak lupa juga setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan guru dan jawatan kuasa pelaksana yang telah bertugas lumus melancarkan dan menjayakan Hari Sukan ini. Tanpa usaha dan kerjasama anda semua, acara ini tidak akan mungkin berlangsung dengan lancar. Akhir kata, mari kita terus menyemarakkan semangat kesukanan, menjunjung nilai murni dan memelihara perpaduan di dalam kalangan kita. Semoga Hari Sukan ini menjadi kenangan indah dalam sejarah lipatan persekolahan. Dengan ini, saya meresmikan Kejuaraan Sukan kali ke-15 SK Takuli. Sekian, terima kasih. Marilah majulah sukan untuk kecemerlangan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Syarul Nizam Marsidi atas ucapan peresmian itu tadi. Maka dengan itu resmilah sudah Kejuaraan Sukan Tahunan Padang dan Balapan kali ke-15 SK Takuli bagi tahun 2025.